Hai semua, saya Nutritionist Alia. Episod lepas kita bincangkan pasal rawatan sel stem untuk lutut. Kali ni pula kita bincangkan paru-paru. Boleh baiki ke? Pernah dengar tak tentang penyakit paru-paru obstruktif kronik ataupun COPD? Ia bukanlah selsema, bukan juga asma, tapi penyakit yang perlahan-lahan buatkan pesakit sesak nafas sampai tercekik. Korang tahu tak, dekat Malaysia, lebih 500,000 orang telah mengidap COPD ni dan 80% hanya didiagnosis selepas gejala jadi serius. Kat Malaysia ni, hampir 500,000 orang tahu hidup dengan COPD ni. Selain tu, penyakit ni adalah penyebab kematian ke-7 tertinggi dekat negara kita. COPD ni juga affect produktiviti kerja sampai turun 32%. Kos rawatan tahunan pula lebih daripada $2,200 seorang, which is lebih kurang RM10,000 lah. Yang lagi membimbangkan, dalam bahasa Melayu, tak ada pun istilah rasmi untuk COPD ni. Ramai yang salah anggap COPD macam asma je, sampai terlepas rawatan yang betul-betul. Rawatan tradisional macam inhaler, nebulizer, steroid tu semua hanya kawal simptom, dia tak pulihkan pun paru-paru. Tapi pada tahun 2025, ada satu big news daripada China, which is teknologi rawatan sel stem untuk COPD ni telah diluluskan dekat Boao Lecheng. Kos rawatan sekali dalam RM90,000. Soalan dia, kenapa rawatan yang sekali ni pun mahal? Berbaloi ke? Sebelum kita teruskan pasal rawatan ni, saya akan terangkan dulu apa tu COPD. COPD ni bermaksud penyakit paru-paru obstruktif kronik. Ia adalah kerosakan paru-paru yang tak boleh nak pulih semula. Faktor biasa macam merokok, pencemaran udara, habuk kilang, asap rokok daripada orang sekeliling dan sebagainya. Simptom biasa adalah batuk bertahap yang berpanjangan, nafas pendek, cepat penat walaupun berjalan sikit. Last kali rasa sesak dada sampai terjaga malam sebab susah nak bernafas. Ubat macam bronchodilator, sedutan steroid dan nebulizer tu semua dia kawal radang je, tapi tak baiki pun alveoli atau saluran udara. Kalau kita ada COPD ni, fungsi paru-paru which is FEV1 akan menurun dalam purata 40 hingga 60 ml setahun dan kadar kematian 5 tahun boleh cecah sampai 20% hingga 30%. Sel stem ni hebat tau, dia boleh berubah jadi tisu badan. Untuk pesakit paru-paru, boleh kurangkan keradangan, which is dia tolong kurangkan IL-6 dengan TNF-alpha. Yang kedua, sel stem ni boleh berubah jadi sel epithelium alveoli untuk baiki tisu rosak. Yang ketiga, stem boleh rembeskan exosome dan microRNA untuk aktifkan balik pembaikan dalaman. Last sekali, dia boleh kurangkan hypoxia dan cegah fibrosis paru-paru. Teknologi yang kita guna ni, kita panggil ABSCS, which is Cell Stem Lapisan Dasar Saluran Udara. Proses dia, mula-mula kita akan guna bronkoskop untuk ambil sel daripada paru-paru sihat pesakit ni. Lepas tu, kita akan cari sel P63+ dengan KRT5+ untuk biak dalam makmal GMP sampai ada 1 bilion sel. Lepas tu, kita akan suntik ke kawasan paru-paru yang rosak guna bronkoskop tu balik. And then, last kali kita akan ada pemantauan hospital hanya dalam 24 hingga 48 jam sahaja. Tapi, mesti korang tertanya-tanya kan keberkesanan rawatan ni? Pada tahun 2023, European Respiratory Society dah umumkan hasil kajian. Yang pertama, 70% pesakit dah tunjukkan peningkatan DLCO, which is fungsi pertukaran gas. Yang kedua, jarak jalan 6 minit dah meningkat sebanyak lebih kurang 30 meter. Yang ketiga, kualiti hidup dah meningkat sebanyak 7 points. Yang keempat, tak ada kesan sampingan yang serius. Dan yang kelima, CT scan paru-paru juga tunjuk yang ada pembaikan struktur alveoli. Pada tahun 2024, kajian ini diterbitkan dalam Jurnal Science Translational Medicine, menjadikannya antara rawatan sel stem paru-paru yang pertama masuk fasa 2 klinikal dengan hasil yang positif. Kalau kita tengok rawatan tradisional, kos tahunan dalam RM5,000 hingga RM15,000 sahaja. Tapi perlu kerap pergi hospital dan ambil cuti sakit.
Dan jika perlu, kena buat pemindahan paru-paru yang akan menelan belanja sebanyak RM500,000 ke atas. Lepas tu, kena ambil ubat seumur hidup. Tapi, kalau rawatan sel stem, sekali rawatan sekitar RM90,000. Tapi, dia boleh kurangkan kadar serangan akut sebanyak lebih daripada 50%. Dia boleh tingkatkan fungsi paru-paru. Dan dalam 5 tahun, jumlah kos rawatan akan lebih rendah dan kualiti hidup pun akan jadi lebih baik. Rawatan sel stem ni sesuai untuk pesakit COPD tahap sederhana sampai teruk, which is FEV1 nya kurang daripada 50%, umur di bawah 75 tahun dan mampu jalani bronkoskopi. Also, tak boleh ada jangkitan aktif TB, HIV ataupun kanser. Tapi malangnya, rawatan ni tak sesuai untuk pesakit jantung, paru-paru peringkat akhir dan baru kena stroke, serangan jantung ataupun jangkitan yang serius. Dari segi keselamatan pula, tak ada kesan buruk utama yang dilaporkan dan sikit je pesakit yang alami demam ringan ataupun batuk lepas rawatan. Dan last sekali, kita guna sel pesakit tu sendiri, so tak akan ada isu. Please take note tau, ni bukan sihir ataupun benda-benda syirik ke apa. Tapi ia memang bantu sebahagian pesakit bernafas semula dengan lega. Di next episode, kita akan share satu story yang luar biasa. Ada seorang warga emas umur 82 tahun ni, jantung dia function balik tau lepas rawatan sel stem. So, jangan lupa tekan like, comment and share video ni. Mungkin satu sharing korang boleh selamatkan satu nyawa kat luar sana.